Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Muhammad Naufal bin Muhammad Ahmad, wartawan TV PSS SK Taman Desa. Tahukah kawan-kawan, pada zaman digital ini, banyak bahan pembelajaran yang dapat membantu kita belajar dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Baiklah kawan-kawan, mari sama-sama kita saksikan paparan yang telah tim TV PSS SK Taman Desa sediakan. Semudah klik, ilmu di hujung jari. A few moments later. Aras, kenapa banyak sangat buku ni? Kan cikgu suruh cari maklumat tentang tokoh kemerdekaan. Lah, sekarang dah mudah. Semua maklumat di hujung jari. Mari sini saya tunjukkan. Inilah kelebihan bahan digital dalam pembelajaran. Lebih cepat, mudah dan menarik. Semuanya hanya di hujung jari. Naufal, Niha guru kelas kamu ada bagi tugasan dalam Google Classroom. Nanti buka akaun dia 5 ya. Okey ayah. Kawan-kawan, inilah kelebihan pendidikan digital. Bukan sahaja murid mendapat manfaat, tetapi ibu bapa juga lebih mudah memantau dan menyokong pembelajaran anak-anak mereka. Dalam platform Delima, terdapat pelbagai bahan pembelajaran menarik. Permainan interaktif pun ada kawan-kawan. Sekarang saya bersama Cikgu Naim. Cikgu, apa kelebihan kita belajar pengatur caraan komputer? Okey, baik Naufal. Pengatur caraan komputer untuk zaman kini sangat penting. Sangat penting kerana kita ada banyak sistem robotik yang akan kita guna pakai pada masa kini. Dan selain itu, kita akan gunakan pengatur caraan komputer dalam bidang pengkomputeran, membina aplikasi dan sebagainya. Bukan itu sahaja, teknologi seperti drone, realiti maya, VR dan kecerdasan buatan AI menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan realistik. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sekarang kita akan menggerakkan drone melalui program komputer. Marilah kita manfaatkan teknologi ini dengan sebaiknya. Jadilah murid fasa digital yang bijak menggunakan teknologi demi masa depan yang lebih gemilang. Klik ilmu di hujung jari. Sekian saja laporan khas TV PSS pada kali ini. Teruskan meneroka dunia pembelajaran digital dan manfaatkan teknologi untuk masa depan pendidikan yang lebih cemerlang. Jumpa lagi.